Dekat tangan saya ni Realme C100 5G, telefon kelas permulaan terbaru daripada Realme. Kalau korang rider, mungkin korang patut check out phone ni. Okey, Realme C100 5G ni harga dia RM1,099, tapi sekarang ada promosi sampai 7 Jun, jadikan harga dia cuma RM899 je. Tapi baloi tak untuk korang beli? Jom kita tengok. Benda pertama yang saya nak highlight adalah bateri dia besar 7000 mAh. Untuk kategori kelas permulaan, ini memang satu kelebihan. Kalau korang jenis selalu bergerak, tak payah risau nak cari charger selalu. Pengecasan pantas sokong 45W. Ada juga sokongan reverse charging, tapi untuk aktifkan ciri tu, korang kena onkan dulu ciri OTG dalam settings. Dari segi binaan, phone ni rasa solid dan Realme marketkan dia sebagai telefon tahan lasak yang disasarkan khusus untuk rider. Ia guna perlindungan armor shell yang didakwa tahan jatuh serta ada penarafan IP64 untuk kalis percikan air dan habuk. Yang paling menarik, untuk rider, telefon ni ada ciri focus riding mode. Bila korang aktifkan, ia akan paparkan interface khas dengan akses cepat ke maps, music, konteks dan juga panggilan. Untuk rider, saya rasa ciri ni memang cukup praktikal. Tapi selain dari itu, speks telefon ni macam yang korang boleh jangka untuk telefon kelas permulaan. Dari segi prestasi, ia dikuasakan chip MediaTek Dimensity 6300, okey untuk kegunaan harian, main game ringan. Skrin pula besar 6.8 inci, agak pantas dalam kategori dia. Cuma yang tak best, skrin dia tak berapa cantik sebab guna panel LCD. Jadi warna tak berapa cantik dan cerah macam panel AMOLED. Lepas tu, phone ni juga masih guna design notch dekat atas dan bezel dia tebal dekat bahagian bawah. Jadi pengalaman guna rasa kurang premium sikit. Speaker pula mono je dan storan dia agak kecil sikit, 18GB untuk harga sekitar RM1000. Untuk kamera, dia ada kamera utama 50MP dekat belakang dan juga kamera depan 5MP. Sebenarnya Realme C100 5G ni overall phone yang okey, tapi untuk bajet dia, korang boleh dapat phone dengan specs yang lagi bagus. Macam contoh Infinix Note Edge dan juga Redmi Note 15 5G yang ada skrin AMOLED, prestasi lagi power, design lagi menarik dan juga guna speaker stereo mani mono. Tapi tentulah kelebihan utama Realme C100 5G ni, dia fokus kepada ketahanan dan ciri khas untuk rider yang memang tak banyak telefon lain tawarkan. Jadi apa pandangan korang tentang Realme C100 5G ni? Cuba komen kat bawah.